Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi kek marble jelita dengan teknik all-in-one. Okey, mula-mula kita pecahkan dulu 6 biji telur. Kali ini saya gunakan yang grade C. Kemudian masukkan 150 gram gula halus, 25 gram overload. Kemudian masukkan 220 gram tepung naik sendiri. Okey, jangan lupa masukkan juga 25 gram susu UHT. Okey, kesemua bahan ni kita mix dulu sehingga semuanya jadi putih kebu. Okey, ni selepas beberapa minit di mixer, okey, dia punya adunan tu akan jadi naik gebu macam ni. Menandakan dia dah sebati semuanya. Okey, kemudian kita matikan mixer sekejap. Kemudian barulah masukkan margarin yang telah dicairkan sebanyak 160 gram. Margarin ni kena masukkan bila dia dah sejuk. Okey, bila dah masukkan margarin ni, gunakan teknik kaut balik dengan menggunakan spatula untuk nak elakkan margarin tadi tu dia termendap di bahagian bawah. Okey, kita kaut balik sehingga semuanya sebati. Okey, ni dah bercampur rata dah. Kemudian kita bolehlah sediakan loyang yang berukuran 8 inci. Tapi sebelum tu ambil sedikit daripada adunan ni. Kemudian bolehlah letakkan pewarna. Okey, saya ambil pewarna merah dan juga sedikit pewarna hijau sebagai daun. Alaskan loyang dengan baking paper ataupun boleh je sapu dengan sedikit margarin. Kemudian kita ratakan. Okey, masukkan adunan kek ni sehingga semuanya habis dituang. Okey, hentakkan loyang beberapa kali untuk nak elakkan air bubble terperangkap. Kemudian bolehlah ratakan permukaan kek ni pakai spatula supaya dia jadi rata. Okey, bila permukaan kek tu dah rata macam ni, barulah boleh start melukis. Kali ni saya gunakan sudu yang kecil je. Kemudian kita calik sikit dengan adunan warna merah tadi tu. Kemudian lorekkan atas permukaan kek tu secara membulat macam ni. Dia membentuk kelopak bunga ros. Okey, tindan lagi dengan warna yang agak terang untuk nak cantikkan bunga ros. Okey, jangan lupa yang warna hijau tadi tu kita lorekkan pakai lidi untuk nak membentuk daun. Okey, sambil kita melukis corak bunga dan juga daun ni, bolehlah panaskan oven 10 minit awal, kemudian bakar selama 150 darjah Celsius selama 40 minit ataupun bergantung kepada oven masing-masing. Bila kek dah masak, sejukkan seketika, kemudian kita terbalikkan ke atas loyang ataupun papan kek board. Ni dia kek tadi dah pun siap dibakar. Jangan lupa gunakan pisau yang tajam untuk nak elakkan kita punya kek ni rosak bila dipotong nanti. Okey, ni dia kek dah pun siap dipotong. Saya nak cuba sikit. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut, gebu, dan boleh tengok sini bahagian dalam dia memang sangat gebu dan rasa dia pun sangat sedap. Senang je kan nak buat kek marble jelita. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.